Murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang sumbangan tamadun Islam kepada dunia dalam bidang politik. Tamadun Islam bukan sahaja menyumbang dalam aspek ilmu pengetahuan, ekonomi dan sosial, malah juga dalam bidang politik. Mari kita teliti 4 aspek utama, iaitu kehidupan bernegara, pemerintahan dan cara hidup berteraskan keadilan, konsep ummah dan sistem syura. Pertama, kita lihat kehidupan bernegara. Nabi Muhammad SAW merupakan ketua negara yang bertanggungjawab menjaga keamanan di Madinah. Baginda juga berperanan menyelesaikan masalah rakyat melalui perlembagaan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, jawatan khalifah diwujudkan. Khalifah berperanan menegakkan agama Islam serta mentadbir mengikut hukum syariah. Seterusnya, pemerintahan dan cara hidup berteraskan keadilan. Untuk pengetahuan murid-murid, cara pemerintahan Islam sangat menekankan prinsip adil. Pemerintahan yang adil diberikan kepada semua penduduk, walaupun mereka berbeza dari segi agama dan keturunan. Disebabkan faktor inilah masyarakat Islam ketika itu hidup aman dan harmoni. Dalam tamadun Islam, wujud konsep ummah, iaitu masyarakat yang disatukan tanpa mengira agama dan keturunan. Konsep ini menekankan perpaduan masyarakat. Setiap anggota masyarakat pula mempunyai tanggungjawab untuk memajukan negara. Dengan adanya kesedaran ini, masyarakat Islam menjadi kuat dan bersatu. Aspek terakhir ialah sistem syura. Syura ialah amalan mesyuarat yang diadakan untuk mencapai keputusan berdasarkan suara terbanyak. Selain itu, syura juga diamalkan bagi mencapai keputusan secara muafakat. Sistem ini menunjukkan bahawa pentadbiran Islam menekankan perbincangan dan persetujuan bersama, bukan hanya keputusan seorang pemimpin. Kesimpulannya murid-murid, tamadun Islam telah memberikan sumbangan dalam bidang politik melalui kehidupan bernegara, pemerintahan dan cara hidup berteraskan keadilan, konsep ummah dan sistem syura. Nilai-nilai ini bukan sahaja membangunkan masyarakat Islam pada zaman itu, malah menjadi panduan penting kepada sistem pemerintahan moden hari ini. Itu sahaja untuk hari ini. Jumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Terima kasih.